Ayans Podcast. Ayans Podcast. Ayans Podcast. Selamat datang semua. Okey, kali ni kita nak telusuri satu peristiwa penting dalam politik Malaysia ni. Kita rujuk sumber-sumber yang anda kongsikan pasal pemilihan kepimpinan Parti Keadilan Rakyat (PKR) untuk tahun 2025. Sumber kita ni termasuklah laporan berita, dokumen rasmi parti pasal peraturan pemilihan. Jadi misi kita nak faham apa jadi, siapa terlibat dan kenapa anda patut ambil tahu. Betul tu. Pemilihan kali ni memang signifikan lah sebab ia yang pertama tau. Sejak Presiden PKR Anwar Ibrahim dah jadi Perdana Menteri. Dan ini kali kedua sejak PKR sendiri jadi sebahagian daripada Kerajaan Persekutuan. Ramai anggap ia agak kritikal lah untuk tentukan hala tuju parti lepas ni. Terutama sekali menjelang PRU akan datang. Okey, jom kita tengok apa yang menarik daripada sumber-sumber ni. Mula-mula pasal jawatan Presiden, nampaknya macam tak ada pertandingan ya. Anwar Ibrahim kekal Presiden, menang tanpa bertanding. Kali ketiga berturut-turut dah ni. Jadi perhatian utama nampaknya lebih pada jawatan timbalan Presiden lah kan? Ya, betul. Dekat situ memang berlaku pertarungan yang boleh kata cukup sengit. Sumber-sumber kita laporkan pertembungan antara penyandang Muhammad Rafizi Ramli, Menteri Ekonomi sekarang, dengan Nurul Izzah Anwar, anak Perdana Menteri. Yang ni menarik sebab dia macam menzahirkan dua kem utama lah dalam pemilihan ni. Ada pasukan Hiruk yang Rafizi ketuai itu dengan pasukan Damai yang Nurul Izzah terajui. Masing-masing ada manifesto, ada barisan tokoh parti dia sendiri. Macam Hiruk, dia tekankan pasal nak hapuskan apa yang dia panggil kartel dalam parti, isu nepotisme. Damai pula, dia punya fokus lebih kepada perancangan masa depan parti, isu generasi sandwich, yang tanggung anak dan mak ayah serentak tu. Faham. Jadi cara dua-dua kem ni berkempen secara terbuka tu sebenarnya banyak menedahkan. Dinamik dalaman parti sekarang ni macam mana? Okey. Sumber kita juga ada sebut pasal perubahan besar dalam sistem mengundi kali ni. Dulu kan semua ahli boleh undi. Sekarang hanya perwakilan je ke? Macam mana tu? Tepat sekali. Kalau kita tengok dokumen peraturan pemilihan tu dan kenyataan naik Presiden Parti, sistem kali ini memang dah beralih. Guna sistem perwakilan. Maknanya, lebih kurang dalam 20,000 perwakilan terpilih dari cabang-cabang seluruh negara yang mengundi. Bukan lagi berjuta-juta ahli macam dulu. Oh, begitu. Kenapa ya? Alasan dia katanya nak jimat masa, jimat kos. Sambil tu, cuba nak kekalkan elemen demokrasi jugalah. Dan pengundian pula, dia buat secara elektronik. Guna e-undi, pakai aplikasi parti, nama dia Adil. Boleh undi online atau kalau umur 60 ke atas atau ada masalah internet, boleh pergi pusat mengundi fizikal. Okey, faham. Tapi kan, walaupun dah guna sistem perwakilan, guna e-undi semua ni, nampaknya macam tak semua halus je kan? Ada dengar pasal isu teknikal, rungutan pasal keputusan cabang pun ada. Ya. Memang timbul beberapa isu. Ada laporan media sebut pasal gangguan teknikal sistem e-undi itu kat sesetengah tempat. Biasalah benda baru kan. Lepas tu, ada juga bantahan pasal keputusan. Contohnya macam kekalahan Nik Nazmi di Titiwangsa tu. Ada disebut dalam laporan. Walaupun keputusan akhir cabang tu MPP dah sahkan pun. Selain isu teknikal tu? Selain tu, timbul juga kontroversi pasal politik wang. Ni dikaitkan dengan calon naib presiden dari pasukan Damai, Ramanan Ramakrishnan. Ada video tular pasal agihan wang. Tapi beliau nafikanlah. Dia kata tu bukan rasuah tapi bayaran untuk pekerja kempen dia. Jadi isu juga tu? Ya, isu-isu macam ni, dia secara langsung uji penguatkuasaan peraturan pemilihan parti itu sendiri. Dia ada tata etika pemilihan. Tata etika ni memang jelas larang politik wang, ugutan, sebar fitnah masa kempen. Menarik juga, peraturan ni letak yuran pencalonan yang agak tinggi juga. Contohnya, timbalan presiden RM35,000. Naib presiden RM25,000. Okey, jadi bila kita dah tengok semua ni kan, pertembungan kem, sistem baru, isu-isu yang timbul, kenapa sebenarnya kita atau anda di luar sana perlu ambil tahu pasal pemilihan dalaman satu parti politik ni? Apa kena mengena dengan kita? Penting tu sebab
pemilihan ni sebenarnya membentuk barisan kepimpinan utama sebuah parti komponen kerajaan untuk beberapa tahun akan datang pula tu. Jadi dinamik yang kita nampak ni, persaingan sengit antara kem, isu pelaksanaan macam e-undi, isu tata etika dipatuhi ke tak, semua ni bagi kita petunjuk lah. Petunjuk pasal tahap kesihatan dalaman parti tu. Dan benda ni ada potensi tau untuk pengaruh bukan saja cara parti itu ditakbir nanti, tapi juga hubungan dia dengan parti-parti lain dalam kerajaan campuran. Kira macam cermin lah. Cermin macam mana parti yang dulu perjuangkan reformasi ni uruskan demokrasi dalaman dia sendiri bila dah pegang kuasa. Okey, jadi kalau nak ringkaskan, pemilihan PKR 2025 ni, kita nampak Anwar Ibrahim kekal presiden. Lepas tu ada pertarungan hebat, Rafizi lawan Nurul Izzah untuk timbalan presiden. Guna sistem perwakilan dan e-undi yang baru, tapi timbul juga beberapa isu dan kontroversi. Ujian untuk peraturan dan tata etika parti itu sendirilah kan? Betul. Jadi sebagai renungan akhir untuk anda, cuba kita fikirkan sejenak. Selain daripada siapa menang, siapa kalah pada 23 Mei itu, macam mana agaknya dinamik yang kita nampak dalam pemilihan ni? Pertembungan kem, kontroversi, persoalan etika parti, macam mana semua ni akan bentuk corak tadbir urus PKR dan peranan dia dalam kerajaan campuran lepas ni? Itu satu persoalan yang menarik untuk anda fikirkan.